العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا بيننا وبينهم بالحق وأنت خير الفاتحين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار الآمين. Buku surah 131. Hari ini maka jangan engkau tamak. Kita baca dah rububiyah tu kita baca bawah ni. Zahirkan rububiyah, ketuhanan, bawah ni tu rububiyah, kehambaan. Maka jangan engkau tamak kepada yang lain, daripada yang lainnya, daripadanya, sama ada yang berapa? Sebabnya kemudian dan kemudian kita baca rendah. Itu maka jangan engkau tamak. Baik berapa? Jangan tamak ni, jangan berkehendak. Tamak maksudnya sibuk ke, maksudnya sibuk kepada hal-hal yang lain daripada Allah. Yang dikatakan kosongkan hati itu daripada yang lain daripada Allah. Maksudnya kita buat semuanya kepada Allah. Tak ada fikir yang lain. Hal lain itu kita cari syukur. Maksudnya kita cari nafkah, cari nafkah, tapi hati tadi itu kosongkan, jangan sibuk nak urus harta rezeki sendiri. Tak buat je, rezeki Allah Ta'ala jamin. Contohnya, maka jangan engkau tamak kepada yang lainnya daripadanya. Pada yang lainnya Allah, daripadanya Allah. Jangan kita sibuk-sibuk dengan lain. Sebab itulah kita nak latih hati itu supaya sentiasa ingat Allah. Gitu. Bukan latih itu saja. Maknanya bila dah hati selalu ingat kepada Allah, maka segala-galanya kita mudah pulang kepada Allah. Kalau begitu gini, pulang kepada Allah. Sebab segala-galanya ditentukan oleh Allah. Gitu kan. Sama ada sawabnya atau hujanah atau asarnya, sama ada sawabnya. Sawab ni pahala.
nak sibuk ke pahala ke nak sibuk mana? Kebanyakan orang kata nak sibuk ke pahala. Oh, cari pahala, buat pahala ni nak. Kita tak sibuk buat ya. Asalkan betul buat perintah. Contoh kalau kita semayang, betul semayang kita tu. Nak kena sibuk situ lah, betul semayang. Buat apa lagi? Puasa, betul puasa. Dan kita kena tahu apa yang afdal. Kena tahu beza. Tidak kita buat tak kena pada tempat yang ubi. Gitu kan. Macam mana ya tuan? Kita puasa tu nak tambah pahala lagi kan tak? Kita setakat puasa saja. Kalau puasa saja, setakat nak melapor saja lah. Tak ada apa lah. Tapi puasa tu kita nak diri puasa tu kita nak situ hal puasa tu kita kata satu-satu. Tambah hal lain buat pun satu-satu juga gitu. Buat satu amalan tu biar betul. Atau hujanah ni upah. Buat dia disebut upah betul. Waktu tu titik nun ke isar ke nun ke isar titik nun. Kalau kasan atau inar ni. Kalau dia inar. Kalau isar berkasan gitu. Dia ada situ belakang. Semua itu dia satu makna. Maka jangan engkau minta balas. Tadi semua disebut tadi itu sawab pahala. Sawabnya pahala. Kita tulis pahala. Tulis sawab bahasa Arab. Atau hujanah upah. Kalau kita buat kerja apa lah, kerja tu amal tu. Kerja. Cuma ni kalau isar tu berkesan. Kalau inar tu tak apa makna tu. Maka jangan engkau minta balas. Ada siapa lagi. Buat apa-apa jangan jauh minta balasan gitu. Ni amal kebajikan lah. Kalau cari nafkah tu kena kebalas dia, upah dia tu lah. Cari nafkah kan, mana nak cari upahnya tu. Atas amal kamu, maksud sini amal akhirat lah. Amal akhirat ni lah. Kalau kata cari tu amal akhirat juga, tapi itu memerlukan upah dia tu. Cari makan lah. Cari nafkah. Mestilah nak upah. Kalau kita tak dapat upah, mana kita nak menanggung diri dan keluarga ni. Maka jangan engkau minta balas atas amal kamu, kerana amalmu itu nikmatnya yang ia mintakan, yang ia menyatakan padamu. Jadi nikmat tu dia gini. Kalau kita buat amal, kita ada rasa lah mana ni ibadat.
rasa dah manis. Manis ibadah ni kata buat manis ibadah. Ni baik kalau ni belum baca kitab ikam ni. Nah, dia manis. Sebenarnya kita ada rasa tak? Beri dah, cuma kita tak rasa. Nak beritahu tak boleh. Gitu. Contohlah sama-sama lah makan buah kadang-kadang. Buah hutan lah sama-sama buah pokok yang sama, buah yang sama, agak makan. Sedap tak? Sedap ke? Sedap tu nak bayar ke mana? Macam dia manis macam apa? Dia kata manis sikit, masak sikit sedap. Dia betul kan? Manis masak apa tu? Nak bayar ke? Tak boleh nak bayar. Rasa sama je rasanya. Lidah lah. Sama. Habis makan semua, ini macam orang salah tak? Manis sama rasa tu tak? Tapi nak bayar sedap tak boleh. Tahu-tahu tapi gigi pula. Gigi pula sedap. Macam tu lah kita mayang tak? Sebenarnya ada rasa dah, tapi nak bayar tak boleh. Aku pergi masjid rumah dah, pergi juga. Tak pun tak boleh. Ada semayang rumah boleh. Sok betul dia kata. Mana sok. Tak pergi masjid. Bayar rumah sok dia kata. Ada tambah alasan lagi. Kalau tak semayang rumah boleh. Mana tiba tu sudah. Betul. Itu sudah gitu pada. Jadi gitu lah. Muja mana kita tak minta. Kalau diberi rasa yang jelas, nak boleh rasa gitu sudah. Gigi tak boleh, ada tak dia. Sekali rasa sedap lepas tu, tak rasa lepas tu. Hal tu jangan sedap yang rasa gitu. Betul? Dia ingat sedap hari tu, bertahu ingat lagi hal sedap sekali tu. Nak macam tu juga. Dia gini, tak perlu. Tak payah, jangan sampai kita rasa nak sedap macam mana mayang. Dia kalau rasa sedap, sedap yang nikmat dalam mayang sekali. Lepas tu dia nak rasa pula, tak boleh rasa sedap. Dia gini, walidat ilahiyah la ta'ti illa baghtatan. Gitu bunyinya. Dia bukan sebenarnya rasa sedap, tu habis sekali ya tu. Bagi rasa sedap, rasa boleh. Tapi sedap ni bukan sedap apa, sedap kena ingat Allah. Kalau sedap tak ingat Allah tu lagi lain. Macam makan minum lah, ketika rasa sedap tu ingat Allah. Allah ustaz. Tak ingat. Tu sedap tak ingat kau lupa pada Allah. Dia sedap setiap rasa ingat pada Allah tak putus. Makin kuat ingat pada Allah, itu rasa sunnah. Kalau rasa sedap dengan tak ada ingatan pada Allah, bukan dia. Jadi kata tadi, walidat ilahnya la ta'ti illa baghtatan. Sebab itulah kalau kau mimpi jumpa Rasulullah, sekali je, tak banyak kali. Kalau banyak kali itu, kali itu nilai. Dia takkan jadi banyak kali. Tadi tu Syekh daripada jalan dah jaga dalam kitab tu. Walidat ilahnya la ta'ti illa baghtatan. Malah ketika dah tak boleh diprogram. Tak boleh macam kata ini cerita orang yang Rasul ni dijumpa dengan Nabi Muhammad. Jumpa bercakap dia tu sama je. Itu karamah. Dapat jumpa tu karamah. Jumpa tu hari-hari boleh. Asal dia buat itu sikit, boleh juga buat gitu. Boleh juga. Itu dia boleh program. Bukan. Asal bimbang lah tu hebat dia tu boleh jumpa dengan Nabi, boleh bercakap dengan Nabi. Pernah dengar sahabat-sahabat kita dengar mengaji kalau pernah dengar sahabat-sahabat dia boleh jumpa gitu. Tak. Kalau jumpa dalam mimpi, tak pun. Itu pun apabila berubah sekali je. Tak mimpi tu. Saya mari dia ni jumpa seorang. Dia kena kaji dia. Kita
Jangan duduk saja, kita kaji je. Kalau tak pandai buka kitab, tanya ulama. Gitu kan. Tapi banyak orang saya ni banyak dapat gitu. Kita tengok apa? Dia begini, kesan dia. Dia penting kalau kata kita ni sekarang mimpi lah dia pulau semua. Dia dah ada kesan sebab pada tu. Kesan. Mimpi tu adalah ciri-ciri dia betul. Kesan apa pada tu. Adakah dia jadi semakin baik, semakin malu, semakin takwa. Dia akan gitu. Kesan dia akan jadi semakin baik, semakin bertakwa kepada Allah. Tapi kalau lupa ke tak ada, kira-kira itu tak. Maka dengan engkau minta balas atas amal kamu, buat amal tu terus minta balas, tak? Semuanya Allah berkata. Yang penting kita buat begitu, buat betul dan buat tu biar cukup syarat diterima oleh Allah. Ini bayar sikit kan? Bayar sikit ni. Kita contoh semayang lah bagi kita buat lagi semayang. Semayang, kita tak payah harap pahala, tapi buat tu biar dapat pahala gitu. Tak payah. Ni sampai setengah tu itu bilang-bilang pahala untuk sekian-sekian banyak dapat. Kata orang kalau bilang-bilang pahala tu dapat sekian-sekian banyak. Hari ni kita dapat banyak ni masalah tu. Bukan hak kita, bukan buat itu dapat tak. Syarat tu ada tak? Syarat ikhlas apa itu? Ikhlas tu ditandingi dengan ingat pada Allah tu dalam sembahyang khusyuk. Boleh tak tu? Kalau dapat pahala, dia tak selesai ke amal. Kita selalu baca dah hadis kan. Kamu minta lah pahala dengan apa yang kamu ingat. Dalam sembahyang tu ingat ke mana? Pak kita nak usaha dari mana? Nak usaha bila? Nak buat usaha kan? Usaha supaya hati sentiasa ingat pada Allah. Nak masuk masjid ni, hati kita terasa ni. Allah ni apa? Nak masuk ni? Biar begitu lah. Jangan minta balas supaya Allah ni tahu, dia beri. Kalau dah mana kita buat. Jangan perasan kata dapat sikit ada orang jenis gitu. Dia siap bilang pahala banyak dia. Kita dengar betul. Tentu boleh tak? Tentu dapat ke? Kerana amalmu itu nikmatnya yang ia menyatakan padamu. Kita boleh buat amal tu nikmat tak kan? Kita boleh buat sudah walaupun kata ingat tak apa-apa ingat. Takut-takut tak ingat asal. Dalam semua tak ingat mana. Sekarang tadi macam-macam Allah. Duk mikir pula dalam sembahyang. Tak ada apa. Kalau ada hati-hati buat kita turun dari rumah tu, lupa orang lain. Allah. Ada hati ya. Mulut pun boleh. Mulut pun ada beramal kan. Tahlil kan la ilaha illallah. Atau Allah di mulut. Tapi kalau Allah ada hati, dia tak terlalu. Gitu kan. Sebab kalau kita Allah di mulut hati kena itu juga. Itu latihan. Guru ada rumah belakang dalam lama itu Allah. Bila apa masalah tadi itu. Kalau macam mana orang tak suka pergi sembahyang? Tahu wajib sembahyang. Kalau suka mikir tak tahu sembahyang ke mana. Sembahyang
Kalau sembahyang dia fikir orang. Macam mana? Tersalah-salah. Payah begitu kan? Jadi diri sembahyang, diri buat ibadat itu sembahyang yang kita kata contohnya atau puasa, masa kita buat tu nikmat dah. Itulah matlamat kita dihidupkan atas muka bumi. Ada baca semua ayat kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi dia maha Quran. Yang budu disebut makna tu tak betul situ. Maknanya illa liyu'arifun, untuk mengenal Allah. Beribadat serta kenal Allah. Gitu kan. Jadi maknanya ibadat tu nikmat tu. Nak minta pahala apa? Mu boleh buat tu. Allah yang beri kuasa kepada kita tu. Kuasa berbuat taat, dia panggil taufik. Boleh buat, boleh sujud, boleh. Kan? Tapi rasa ke tak? Rasa tak itu nikmat? Itu masalah. Kita masuk dalam nikmat tu. Contohnya kita duduk tu diri menghadap kiblat tu. Nikmat tu rasa. Allah. Mana nikmat? Rasa menghadap Allah tu. Rasa menghadap Allah. Tak nikmat. Allah Ta'ala, kita macam kita puasa usahakan juga Allah Ta'ala boleh ingat. Boleh ingat Allah Ta'ala beri. Kita boleh buat sendiri, boleh buat sama. Ingat sama dah semayang. Ni lupa, ingat lupa. Tapi Allah Ta'ala beri, dah belum pada semayang, rasa tak berkata. Rasa berkata Allah. Kalau itulah dia nak gula semalu ke apa, itulah untuk kita. Amal dia kepada Allah Ta'ala. Nikmat yang dia beri tu. Tak kita rasa tak rasa tu. Jadi kita nak rasa nikmat tu, dia bergantung pada apa? Bergantung pada persediaan kita. Kalau orang buat maksiat, dia buat maksiat, banyak buat maksiat, ni dia payah nak rasa nikmat. Atau payah nak rasa manis, ibadat tak rasa. Buat dosa tak taubat sekali. Sebenarnya bukan suruh buat, tak suruh, tapi bila berlaku jatuh kita tu buat dosa, bertaubat sekali kepada Allah Ta'ala. Taubat tu selalu sungguh-sungguh tak. Jangan takut-takut. Baru salah satu pesan yang tak rasa kemanisan ibadat tu, tak rasa. Nak tahu peringkat kita masuk setara mana? Kata setengah tu saya lari. Nak ada riwayat sahabat lain. Saya lari dia bila kena anak panah di belakang. Dia kena anak panah tu. Bila ni biasa tak ada anak panah. Apa model dia belakang. Lebih kurang dulu juga. Dia mata tu besi. Dia kata dia dulu ni kalau kayu ke apa pun dia tak mahu dia macam dia lagi buat. Jadi saya lari dia kena anak panah tu. Kayu tu dia buat lah. Mata tu lekat situ nak jatuh tak boleh. Mata dia tu bukan macam mata dia. Mata tu apa yang nak bunuh juga. Mata tu masuk tu lekat. Nak mencabut tak boleh. Mencabut sakit. Dalam masuk tu tak sakit. Kalau cabut sakit. Bila cabut tu tak sahabat-sahabat yang makan nanti semalam cabut. Ini kita nak banding dengan Rasulullah sebanding kan. Dengan sahabat-sahabat dengan Rasulullah tu jauh tak pula. Jadi masa dia semua ya Allah Akbar tu boleh cabut lah. Tak berasa. Macam banding gitu. Tak ada apa. Nyawa dia tak ada dia akan tepi dia. Nak balik kita tahu jauh. Tapi macam mana persediaan saya Nabi tadi apa? Kita kena kaji. Macam mana persediaan saya Nabi nak sayang macam mana? Kan ketika dia berwudu,
kita suka nak cerita pasal kisah khusyuk ni. Tu. Sebab kita nak sangat benda tu. Sangat nak pada khusyuk hayat, maka kita cari. Saya Ali ketika berwuduk tu dia macam ada semayang dah. Dia jaga dah hati dia ketika berwuduk. Tak lalai dah. Tak lalai sikit pun masa ketika berwuduk. Dia jaga tak pada kiri kanan, tak tengok siapa ni lah kiri lah. Dia jaga betul-betul hadap wuduk tu penuh. Dan wuduk dia tu penuh khusyuk dah. Gitu. Masa wuduk lagi tak. Jaga bagus. Sebab ada sahabat dia periksa tengok. Saya nak juga apa dia wuduk. Bila dia wuduk kau bersungguh-sungguh, tak paling kiri kanan, tak macam orang takut. Merah, muka merah mata. Itu satu kita. Situ tu kita paling atas apa dah. Nak balik tak atas situ. Kita wuduk ni tak macam mana lah. Asalkan sah, asalkan rata ya. Mujur. Sah mujur lah. Kata. Tak salah tak cerita. Orang mengaji tak kadang-kadang keliru. Bila orang mengaji dalam mana keliru? Orang mengaji langsung. Itu malah nak cerita lah. Orang tak mengaji macam-macam lah. Kita, pasal kita suka kaji. Kaji bukanlah kata nak tahu salah orang betul. Nak tahu kalau orang tak mengaji dia buat betul-betul. Tak kaji dan orang ni tak mengaji lah. Tanya dia tengok. Banyak tak betul orang betul. Dia panggil dia kata buat itu. Asalkan nak suka dengan orang lain beraya. Orang kata lah. Tak kata apa ini maya tak betul. Maya tak bayar. Itu. Hari-hari dia begitu. Tiga lama-lama. Nampak pandang. Kan? Kita gini, kita ibadat seolah-olah kalau nampak zat Allah ni yang kita nampak Tuhan, nampak Allah ni. Buat ibadat tak ada ni pahala tak ada fikir betul. Tapi buat tu kena betul, betul. Buat belajar betul. Saya kata orang minta belajar betul tu tak tahu apa orang. Tak tahu dulu. Habis hari ni tak tahu dulu belajar dulu. Jangan juga. Jadi amal ni, amalan yang kita buat tu, dia tu nikmat yang ia menyatakan pada dengan qadar ni lah. Tajalli Allah ni ikut qadar kita, qadar kita bersiap sedia. Kita siap sedia kita ni, kita untuk nak semayang kan semalam. Kalau kata ingat dah kata aku ni tak pernah rasa kemanisan ibadat. Aku nak jaga malam-malam jangan buat manusia jangan buat malu. Dia jaga gitu. Apa nak jadi itu dia pohon stop dulu. Jangan jadi. Apa nak jadi mengumpat contohnya lah. Cakap ada 3 orang. Tak boleh sekali tu. Kalau ada sejak tak terjadi. Gila. Jaga-jaga. Pasal kalau semua pak ni pula dia tak habis, tak mudah habis. Syarat-syarat dia tu payah. Tak apalah ada ulama kata orang tak syarat. Kita tobat ya syarat. Apa tu hak tak apa buat ni kata mungkin dia minta maaf kepada kita payah. Tak jadi. Dan berkehendak syukur atas nikmatnya. Kita kena syukur. Tapi bila kita tak rasa satu nikmat tu, tak rasa pun. Kita menghadap kiblat.
Zahir menghadap kiblat, hakikat menghadap Allah. Tak rasa, tak berlaku. Jangan kena rasa, buat-buat ingat untuk itu. Dia lain, kita cuba ingat Allah apa. Tapi lagi dia rasa berhadap. Itu lain. Ada waktu pun dia berpegang-pegang rasa tu. Sebab itulah kita kena lalu. Ini senang pula cerita, kena lalu. Tak lalu tu, tak tahu. Atau yang kembali dalam besok la yadri. Dia tak rasa maka tak tahu. Dia rasa baru tahu. Macam mana dia rasa berhadap. Kita cerita gambar-gambar lebih kurang boleh lah. Kita cerita sebab cerita betul-betul. Betul ni mana dia sedap-sedap tapi nak bayar tak boleh. Tapi kalau kata suka dia orang semalam, suka tak. Maknanya tapi tak ada tengah jawab sedap tu lah mana mana macam mula ke tau. Mana macam tak boleh, maknanya boleh lah. Nak bayar tak boleh. Jadi ingatannya pada Allah tu bila Allah Ta'ala tajalli dipanggil. Tajalli ni pemberian Allah. Setengah panggil campakkan Allah Ta'ala beri. Dia beri rasa tu takkan sama setiap orang. Ada beri itu dari bersangat tak ingat sangat. Dia cuba lah. Dia cuba lompat ke berunding itu ingat dia pun. Itu dia panggil orang yang diberikan Allah Ta'ala. Tak diberi, sungguh beri rasa sungguh. Sehingga dia tak lupa. Tak lupa maksudnya keadaan hak dia berlaku pada hari itu bentuk karamah. Bentuk karamah. Sehingga dia tak lupa sampai bila-bila itu kesan dia. Tak lupa. Ingat lagi. Hak rasa walaupun sekali je. Dia ingat. Dia jadi mudah ingat. Ingat Allah. Sikit dia ingat Allah. Dia sebab sekali diberi tajalli pemberian Allah tu, dia ingat sampai bila-bila. Kesan. Mudah ingat pada Allah, mudah kembali kepada Allah. Bila begitu berkehendak syukur atas nikmatnya. Tiada ada jalan engkau minta balas amalnya. Yang dengan kurnia ia zahir padamu. Dengan kurnia Allah kita boleh buat tu. Bila boleh buat tu dah nikmat dah tu. Gitu. Soalnya rasa ke tak rasa? Kalau kita tanya sekarang kita mari buat amal. Bayar masjid lah kita bayar mana. Kerana apa? Kalau kerana Allah dia kena ingat Allah. Tapi tak ingat Allah. Kerana apa? Kerana itulah ada sedikit iman yang tetap tu. Hari itulah dia kata hari itu. Dia dah yang minta belak-belak dengan orang tu boleh nak layak. Jadi kurnia Allah Ta'ala tu mengikut kesesuaian. Tak tahulah kita macam mana kita mempersiapkan diri kita ni. Kata jangan engkau minta balas amalnya yang dengan kurnia ia zahir padamu. Pasal dia boleh buat tu nikmat dah. Gitu. Dan dibangsakan kepadamu dua. Waktu diberi itu padanan kita lah. Dia panggil kita tau. Kalau kita rasa sekarang tu lain-lain. Maka ialah jalan yang mustaqim, jalan yang betul. Mari kita buat amal serah pada Allah Ta'ala. Yang penting
Betul. Betul tu macam mana betul? Adakah segala betul fiqhnya gitu ya tak? Betul segala amalan kita itu dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Nah, yang dikhabarkan kepada kita melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Betul. Ada kata Rasulullah sebut, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyanglah ala siang kamu ni kita belakanglah. Nabi kata sembahyanglah ala siang kamu kama ra'aitumuni usalli. Kita terjemah betul salah. Seperti kamu tahu aku sembahyang macam mana. Tahu ni kan? Belajar satu-satu. Nah, ni agak orang ada tunjuk buat betul-betul lah. Rasa kita ingat sini pun berapa kali tunjuk lah itu. Berapa kali tunjuk lah kan. Tengah baca kita ni pun ada yang minta dia baca ke tengah-tengah pula. Nak beri betul, fiqhnya betul, tasawufnya betul, akidah pun betul gitu. Kalau akidah tak betul, jangan nak sembahyang. Akidah tak betul. Ada setengah tu dia rasa di sembahyang dia anggap Allah ada depan. Dia anggapan dia ada depan. Ada tak betul akidah? Itu sungguh apa berlaku betul sungguh tu. Dia buat gitu. Ni salah akidah. Tak boleh gitu, mana pula boleh gitu. Mau suka-suka ada depan gitu. Tak boleh salah. Betul, barulah boleh. Dia mudah dia meneruskan amal tu. Dah sembahyang pun tak kena buka. Aku rasa dia kata rasa buka susah. Nak ingat Allah rasa susah. Kenapa ni sembahyang macam tanda-tanda ni tak pernah belajar pun. Allah kita tengok tu dia segera ni nak cakap apa orang pandai. Dia cakap mana sebuah hati-hati bini. Tanya-tanya punya salah. Bila betul waktu baru dia lega. Awak bertobat, harta akan bertobat. Tu dia makan Allah ada depan tu. Salah bab kita. Kena bertobat. Bila buat taubat tu barulah dia rasa lega. Tahu tu salah baru buat tu salah. Benda salah kalau dia tak sedar. Ingat ke betul? Ini hadapan tak belajar masalah ni. Dia pandai-pandai sendiri, dia buat pandai sendiri. Cakap pandai apa ada benda? Aku macam banyak. Jalan yang mustaqim, jalan yang betul, yang terlebih halus daripada rambut. Ini bukan hal yang ni nak cerita ni. Ni tak berjalan kita hari ni. Kita dah meniti jalan ni, tak le ni. Kita rasa sedap je tak? Buat amal, buat. Dia tak fikir Allah Ta'ala terima ke tidak. Kalau kita fikir, kita suka. Macam mana? Dia gini, biar kita usaha betul-betul dulu. Usaha bersungguh-sungguh, buat betul-betul, lepas tak baru usaha Allah Ta'ala. Kita buat oleh dah, belajar lah. Dan terlebih tajam daripada pedang. Adanya susah perjalanan kita ni. Tapi bukanlah susah tak boleh keluar. Kena buat amal juga, tapi kena belajar lah gitu. Dan belajar pula bukan yang susah sangat. Ada orang larang lagi pun kita nak pergi masjid ni. Tak ada orang tunggu dekat Sepang ke, tak orang mari masjid. Tak ada orang larang lagi, tapi amal dah tak mari. Amal dah tak mari, orang tak larang lagi tu. Itu susah apa tak? Ni, kita mari buat amal dah ni. Kalau tak saya fikir orang tak mari tu. Dia orang tak mari, tak ada orang ajar. Tak ada orang ajar berhubung lah. Lepas-lepas mengajak orang mari masjid tu. Tak payah ajar tu. Biar ada orang tak mari. Tu pun kita kata tu satu benda yang susah juga kita kata. Padahal orang tu mari dah setengah tu. Tiga mana? Ketika semuanya jemaah haram.
Nah, zikir sembahyang fardu bukan apa dah situ. Oh ya, tu juga tu kan. Kalau tu buat tu boleh. Tak lagi buat tu ha. Jumaat je lagi. Jumaat je lagi masjid. Kalau tak Jumaat tak lagi. Ada apa tu? Nah. Ada orang raya, penuh ni. Raya, raya berapa penuh. Nah, tengok pada kalau sembahyang raya masjid nak tambah tu besar masjid. Tapi kalau tambah lepas tu tak lagi banyak orang. Tak pada nak pula. Nah. Gitu Jadi nak itu yang terlebih halus daripada rambut dan terlebih tajam daripada pedang ni bukan titi yang serok no. Ni titi yang lain ni, titi lain ni lalu ni banyak betul. Ni nak buat nak buat apa? Nak buat dengan betul tu. Semayang nak khusyuk molek. Perbuatan betul molek kan? Kita semayang ni dua khusyuk yang kita kena betul-betulkan. Satu khusyuk hati. Cakap mudah ya, ingat Allah mudah ya. Nak buat tak jadi hati. Dan lagi khusyuk anggota pula betul segala perbuatan dia. Mengikut apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan betul-betul disebut kerana Allah. Dalam sembahyang ni ada ubat Arab. Ada ubat dalam wuduk tu, ada ubat dalam sembahyang tu, ada ubat. Apa ni, kalau orang beramal sungguh dia belajar pada orang lain. Ada orang belajar begitu, dia belajar sungguh, dia buat semua lah. Perbuatan sembahyang tu betul berlaku itu ikut ilmu lah. Wuduk pun dia buat dengan betul. Dia cuba orang saya dia keluar ilmu. Sembahyang kan, asal sujud ke bahawa dia kata buat sembahyang mana lalu tu. Duduk suruh sembahyang kacau orang apa satu. Awak buat gini kata, wuduk cara begini. Dia boleh ajar orang. Lepas tu hilang masalah. Tapi kalau buat dengan betul maksudnya. Jadi dia beramal dengan betul tu. Gitu. Dia panggil khusyuk anggota. Perbuatan sembahyang kalau kita buat betul. Sakit pinggang boleh hilang. Sakit pinggang kalau mau buat hilang nanti. Buat ni cara betul tu. Baru ya tu. Gitu tapi bukanlah sembahyang bukan itu. Sembahyang tambah sakit, tambah sakit pinggang. Buat betul tu kan Allah. Hikmah tu dia bagi sendiri ya. Disuruh betul innas salata ayat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innas salata sebenar-benar sembahyang. Sembahyang betul sungguh kita. Innas salata tanha mencegahlah ia sembahyang tu akan di orang yang sembahyang. Dan di sembahyang tu satu perkara lah. Orang itu sembahyang ibadat dia buat sembahyang gitu Jadi sembahyang dia tadi kalau betul boleh mencegah akan orang yang sembahyang tu, tuan punya sembahyang tu anil fahsya, daripada segala perkara fahsya, perkara yang tak ingin, yang keji-keji. Lalu masuk sakit. Apa lagi? Apa lagi daripada sakit atau suka macam lah. Kerugian tak, rugi. Termasuklah pandangan-pandangan yang kita tak suka pun gitu. Anil fahsya wal munkar, dan perkara yang munkar dia yang dicegah oleh syarak. Adalah maksiat dan dosa-dosa yang betul-betul semua itu. Jadi dengan sembahyang yang betul-betul tadi itu dapat mencegah tuan punya sembahyang tu, tuan punya diri sembahyang tu anil fahsya'i wal munkar. Tapi ada setengah kata asalkan sembahyang tu lah kata orang dapat cegah fahsya dan munkar. Sembahyang tu innas solat, ada yang tak situ. Sebetul-betul sebenar-benar sembahyang. Tu kita balik sembahyang yang betul. Gitu betul tadi kena cukup lah.
idahnya, begohnya, tasawufnya cukup lagi. Semayang dia tu. Kan tadi orang tadi kan salah katanya. Nah, yang dia semayang, yang dia buat kosong tu, ni dia fikir sendiri. Dia buat kosong tu, dia merasakan Allah Ta'ala ada depan dia. Nampak macam betul, rasa. Tahu boleh salah, tak betul lagi tahu. Kita tak betul, tak tahu, tak betul. Dekor di perbuatan dia tu je tak apalah, tak nampak. Betul lah ke? Jadi maksud inna solat tu sembahyang yang betul yang ikut ilmu yang telah ditunjuk ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tunjuklah ketok. Tak ada satu benda yang disuruh. Tak ada. Rasulullah sentiasa memikirkan ada benda lagi ke yang dia ajar. Dia bimbang. Dan kalau Allah Ta'ala tahu diri dia tu kan, Nabi buatnya Allah Ta'ala dah. Jika dia kata wama yang tiku anil hawa, maka dia cakap ke bukan cakap daripada hawa nafsu dia. In hiya illa wahyu yuha. Wahyu, dia dapat wahyu, dia cakap apa tu. Keluar cakap bila-bila tu Allah Ta'ala jaga tak dia wahyu. Begitu tak cakap ikut dia nafsu dia tu. Apa ada juga peristiwa sahabat tanya Rasulullah meletak undang-undang ni mari pada Allah Ta'ala ke mari pada mesti kan dia tanya lah. Memang bila Rasulullah cakap tu dia rasa dengan dia kerana tapi ialah kalau itu kan tadi sahabat dia tanya gitu jadi Allah Rasulullah cakap ni dia Allah Ta'ala mahu gitu dan dia tak pernah buat salah. Masuk tak pernah buat salah. Allah Ta'ala jaga dah dia. Jangan dia melakukan apa-apa kesalahan. Maka dengan ikhlas dan siddiq serta Allah pada berhadap kepada Allah. Ni mana proses sebenarnya. Maka dengan ikhlas mana terlatih. Bukan mari itu sendiri je. Kalau kita ulama kalam buat ikhlas satu kitab sekali kita mengaji lah berapa kali khatam sekali pun boleh mari lah ikhlas tu. Tak dia jenis akhlak Islam ni dipanggil tak? Dia dapat ilmu-ilmu ni melalui limpahan dia. Ngaji juga tak mengambil khatam tak dapat tak 10 kali khatam ada setengah ngaji kita ikat ulang tak ngaji dah kita lain kita ikat saja ada satu hari juga tu lah jadi kita panggil jemaah tak ikat cerita ni berlaku sini dulu tak suka lama jalan kan kalau baru dulu mari satu jemaah situ kita duduk situ kan tengok buruk dalam dulu peringat mari satu jemaah ada orang ni kita seorang tengah malam satu orang lain pakai balik lega kita panggil jemaah tak ikat mari dia kata luar negara kita lah dekat je lah dia cakap ni buku surat semua ingat tak bukan dia khatam kalau kita ikat habis tak khatam baca belum kata hebat dia ingat baris dan sejarah ni kata hebat itu pun dia mari nak tanya kalau tanya kata dia minta ikam tu ilmu dan amal dia tu macam mana amalan dia nak amal apa nak amalnya macam mana dah ngaji tadi kita nak buat apa dia pun kita mana soalan macam berat soalan dia kata kita tahu dia orang mana tu kita buat di situ dia
Munyatul Musalli itu bab sembahyang. Jadi kita mengaji Munyatul Musalli, amal dia sembahyang kan? Perbuatan sembahyang begitu ada kita buat, kita buat satu persatu sehingga ambil. Jadi kalau kata mas kali kata, kalau ngaji Musalli itu tiga kali kata masa, oh masa perbuatan sembahyang itu betul boleh. Dari tahu tu tak betul ni. Saya cuba tanya cikgu dia, belum mana? Kita mengaji banyak kali kata pun, tapi nak buat amal pun. Lah, kalau tak nak amal pun, ngaji je. Sudah. Tak ada jawab pasal tu. Kita pun, apa dia salah apa kan? Kita boleh tidur lah kan? Tengah malam kan, balik tidur. Dah itu. Ada macam kita mengaji, dah buat apa ni mengaji ilmu ni? Dah buat apa? Ya, dia kena buat ada banyak dah. Bila nak buat tak tahu. Sebab gini kita tengok. Kalau tuan guru mari bukan kita lah. Masjid tu bukan kita. Masjid tu. Oh, kalau mari banyak seorang tak. Lagi amal tu. Sini pun seorang tak. Tapi bukan kampung ni tak. Bukan kampung lain. So jauh lagi. Kalau kita main kampung dia tu, bagaimana? Tiga. Dia mari masuk satu lagi gambar. Cak-cak minggu hari. Ada sini seorang baru pun. Dia kata, akan susah. Nama tu. Soal kena ngaji tak ikan tempat bagus. Tu kan. Betul kan? Banyak. Ini bagi ini bagi dia. Maka dengan ikhlas, dan siddiq serta Allah. Ini nak serta Allah. Macam mana buat? Biasa dengar doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi. Maknanya doa ni bukan sekadar baca saja. Doa apa ni? Doa apa sebenarnya? Kita jumpa dalam hati doakan. Doakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Tambah dua kata ni. Ya hayyu ya qayyum. Doakan. Tambah tu ya hayyu ya qayyum. Tapi kalau kita doakan, Allahumma barik lana di umur fi ma razaqtana. Ada barang yang direzekikan. Maka itu salah satu. Kalau salah satu rezekinya macam-macam lagi, banyak lagi, sehat. Untuk tarik nafas rezeki itu. Kita tak boleh tarik nafas seminit. Seminit tak boleh tarik nafas kalau enggak kurang. Slow. Rezeki itu. Itu doa umum. Kacau juga lah. Tapi ini doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi, serta dengan nama Allah. Kalau serta dengan nama Allah. Itulah Allah. Kena buat. Itu baru serta. Kita baca doa saja. Kita tak faham cara nak buat. Betul? Serta Allah maknanya paling kurang dia kena ingat Allah. Mesti Allah. Tak ada ingat Allah tak ada cerita. Dia nak fana lah, nak apa lah. Kalau tak ada serta dengan ingat Allah, dia bukan. Fana dia serta dengan ingat Allah. Kalau tak ada ingatan pada Allah, bukan. Allah kita lah Allah begini. Ingat Allah tak tanya. Tak ingat. Tak ada apa. Esok tu dia free, dia tak boleh salah hari tu. Mana serta Allah pada berhadap kepada Allah. Serta Allah berhadap Allah. Inilah kita kata, ini berbetulan yang kata-kata
Ibnu Athaillah As-Sakandari itu Ikam asal. Dia orang tanya dia Pak Khusyuk. Dia jawab ni, orang tanya tu nak jawab ni, kita pun gitu juga jangan. Kita tengok orang tanya juga, untuk kita jawab cara tu ni. Untuk tanya gini-gini soalan. Itu dia jawab kata, jawab itu mari mana? Mari mana ni? Aku mari daripada Allah. Nak pergi kepada Allah. Bukan dia jawab apa orang tu, tak kena. Soalan orang tanya syariat, dia jawab hakikat. Gitu lah. Jadi ni kata Ibn Athaillah kata apa itu khusyuk, orang tanya dia. Dia tengok orang tanya tu siapa? Orang ngaji ke, orang ngaji ke apa? Orang ngaji sampai kat mana tu? Dia jawab apa? Khusyuk ni ialah seperti Allah menghadap Allah. Maksud tu seperti Allah menghadap Allah. Tapi kena cerita ni, jangan berhenti situ. Kena cerita seperti Allah menghadap Allah, maksudnya orang yang sembahyang itu dia telah penuh dengan Allah. Jiwa raga itu ingat Allah sepenuhnya. Sepatutnya lah. Ada kata seperti Allah tadi, dia tu dah ingatan dia penuh pada Allah dah. Lepas tu dia pun menghadap Allah. Barulah kena bersyukur dah apa je. Gitu ni. Tapi jangan ramai-ramai, kalau kita tak pandang nak jawab, jangan kata, jangan sebut. Kita Allah bersyukur ni seperti Allah menghadap Allah. Tapi kita tak tahu benda ni nak buat apa dah. Jangan nak urang macam mana pula aku dah. Kena rasa dirimu Allah. Benar. Maknanya zikir dia tak penuh. Gitu. Kalau tak zikir lagi tak sebab tak jadi lah. Dia kena zikir bukan sehari tu. Orang lagi suruh tak tahu tak penuh. Gitu. Tadi jawapan dia tadi nak kena orang soal nak ibadah dengan dia. Gitu kan. Kita ni nak buat begini mana nak jadi lah. Jadi klien tu. Serta Allah pada berhadap kepada Allah. Dan beramal dengan dia hasil kasih sayangnya. Bagulah. Hasil kasih sayangnya. Hasil kasih kepada Allah. Inilah Rasulullah. Dia sentiasa kasih dan sentiasa rindu kepada Allah. Tapi dia beri itu boleh awal. Nak cerita kalau orang baru belajar fikir, tiba-tiba dia dikurniakan. Dia tak boleh nak pun nak tanggung tak boleh. Nak boleh menangi. Nak cakap tak boleh. Nak beritahu awak ni macam mana ni? Nak yang tak boleh. Tak keluar lah kan. Masa tengah nak bawa awak ni duduk jalan. Panggil orang lain rumah cerita. Awak boleh duduk. Baru walaupun mana boleh hilang rasa. Lepas tu kesan dia akan ingat semua hal tu pada kira tak ada hilang dah peristiwa tu. Walaupun bertahun dah kesan dia masih ingat. Dia mudah ingat Allah. Ni baru dah hasil rindu. Kena kenal dulu. Kemudian sentiasa menyebut. Lepas tu kasih barulah rindu. Takkan nak rindu orang rindu. Tiba-tiba dia boleh dia kalau buat boleh, kalau tak boleh. Tapi dia akan pelik kan, dia tak ada usaha ni. Boleh. Gitu kan. Dan hasil qabul yang membukakan mata hati. Bila dah gitu, awalnya kasih kepada Allah, kasih sayang. Bila kasih kepada Allah, saya sampaikan kasih kepada Allah ni, dia bukan cakap saja. Bukan cakap saja. Dengan orang ada menasihkan rindu lah, rindunya pada baginda lah. Tak kira lah. Walaupun dia kata takkan hilang rasa itu keluar mata darah tu. Itu nyanyi boleh ya. Merasa suka betul. Kita rasa malu nak sebut itu. Nak sebut rindu tu.
rindu pada Rasulullah. Mas rindu ni dia rasa, bukan cakap, rasa sungguh. Tapi itulah kita ayat orang rasa rindu pada Rasulullah ni biasanya malam ni jumpa Rasulullah gitu. Biasa dia. Dan hasil qabul, hasil dah terima. Apa diterima? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa dah ada penerimaan. Bila cukup betul syarat dia lah. Hasil qabul, hasil terima yang membukakan mata hati. Apa itu buka mata hati? Ya. Buka mata hati ini kita tutup dah pintu-pintu segala maksiat keburukan terbuka tu buka kepada kebaikan. Yang ini kalau terbuka pintu mata hati ini kalau nak ke mana lah tak bagi bawa dia. Itu lah. Tu panggil kalau tengok masa itu dia tengok apa saja tu seolah-olah dia nampak Allah lah. Bukan nampak Allah, nampak tengok dinding tu rasa seperti melihat Allah. Tu boleh sungguh kita boleh. Kalau kita usaha je boleh dapat. Tapi kena ikut jalan dia lah. Ada guru buat bimbing, jangan buat sendiri bukan dia. Tak pergi buat sendiri bukan. Kita di situ dan hasil qabul yang membukakan. Kalau kita rasa tempat ni seronok nak sedap sini ni. Sampai situ semula dan hasil qabul yang membukakan ada boleh sikit. Bahaya tu. Dan sikitlah khabar lah. Nak pesan Pak puasa sikit lah. Mungkin Pak Fekoh tu ada wayang Allah. Pak puasa ni sikit je. Kita dah kira tu dalam tak. Kita dah hantar dalam dulu-dulu kan. Tengok betul-betul baca betul. Apa boleh dulu Tapi kita nak ambil sikit lah kesimpulan. Kita puasa ni, sahabat tanya pada Rasulullah. Buat kita sebelum itu dah banyak bulan dah hadir ni. Sahabat tanya pada Rasulullah, puasa manakah yang terlebih baik? Aku jawab Rasulullah, yang banyak zikrullah di dalamnya. Masa puasa tu kena banyak zikrullah. Kalau dia zikir juga. Itu juga. Semayang tu Nabi kata ada yang sama. Asal dia tanya, asalnya masa sahabat-sahabat mati syahid tu. Mati syahid ada ibu-ibu tanya. Dah yang mati syahid ni ada lebih ada kurang ke tak? Tak. Itu sama je. Dia dah mati syahid dah. Rasulullah kata, mana yang lebih banyak zikrullah dia lebih. Tu mati syahid dah. Siapa dia banyak zikrullah, orang tu lebih. Lepas tu dia tanya lagi, berpuasa pun tanya. Dia lagi puasa pun yang banyak zikrullah. Semayang haji dia tanya lagi. Nabi jawab satu je. Semua tu dia kata yang banyak zikrullah di dalam semayang ke, puasa ke, haji ke. Dia ada. Hakikat puasa, hakikat semayang, hakikat haji, itu lah ke. Yang banyak zikrullah. Tapi zikir tu tengok. Dia kata kalau orang tawah. Dalam tawah ni, dia ada tawah batin. Tawah hati ni. Orang ni kena sini dah ajar ni. Tunjuk boleh. Tunjuk begitu je. Ajar dalam sulu. Dalam sulu baru dia ajar. Sebab persiapan tu nak terima apa tu persiapan tu nak tawab hari-hari. Tawab hari-hari. Dalam sulu ni semalam jemaah ni wajib. Kita ni sunat tak ada apa dalam sulu. Kalau dia terlepas tak sembahyang jemaah, kena sembahyang jemaah. Baru boleh zikir. Baru boleh masuk pada zikir. Teliti ni. Itu. Tapi bila tak. Bila boleh nak pergi lah kata. InsyaAllah dalam puasa ni ada. 15 Ramadan ni ada. Satu lagi. Kena korban. Tinggal keluarga, tinggal kerjaan. Rasulullah setiap 10 akhir Ramadan tak balik rumah. Tak tidur rumah. Tak tidur malam. Panggil kalau tidur nak tidur gitu-gitu ke malam.
Nah, bila ala tahu mu kena tidur, tidurkanlah. Nah, tidur, lelah kerja saya. Gitu Allah Taala tahu, orang lalu boleh Allah sedar, tak rasa, nak gagal orang kita tahu tak. Tu dah. Rasa betul ada. Situ ya, ingat. Mana tadi tanda dah. Dan hasil bobol ya. Wallahu a'lam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka